Hai semua, so siapa yang suka main badminton? Video ni memang khas untuk anda. So korang perasan tak kalau korang main badminton, mesti korang punya lutut akan sentiasa sakit dan juga pergelangan kaki korang pun sakit. Okey, ini sebab apa? Ini berkemungkinan sebab korang pakai insole yang salah. So sekarang ni saya nak tunjuk dengan korang brand PR punya insole. Korang nampak ni? Yang warna hijau menyala ni. Okey, apa yang best ni tentang PR insole ni guys? Kalau korang tengok dekat sini yang warna hitam ni, okey, yang warna hitam ni kita panggil dia antibacterial flyknit punya apa. Kalau kaki korang berpeluh, dia terkena, dia korang punya kasut tak akan berbau Dan lagi satu, dia juga adalah anti peluh. Saya tunjuk demo Kalau contohlah ini peluh korang. Tengok ini peluh korang, saya letak air. Nampak tak? Nampak tak? So ini dia punya kelebihan dia Dan juga kalau korang tengok dekat belakang kita pula, kita ada dua tempat ESA Satu dekat sini dan satu dekat tapak ni. Korang suka sangat jumping smash. Jumping smash mesti korang punya kaki akan letak macam ni kan. Macam ni, benda ni yang akan supportkan korang punya kaki. Okey, benda ni yang akan mengurangkan kesakitan yang boleh membuatkan korang punya lutut cedera Korang nampak sini yang warna hitam ni kita panggil dia TPU. Kalau korang pusing, nampak tak? Dia tak bergerak. So dia mengekalkan korang punya kaki. Kalau korang nak pusing kanan, pusing kiri, dia tak akan tergelincirkan korang punya kaki lah. Okay, dengan kualiti yang bagus ni, kalau korang tengok ni, tak sampai RM30 pun guys harga dia. So tunggu apa lagi? Jom rebutkan sekarang.